lembab daripada saya. Biar betul. Tak baik cakap orang lembab. Di sini, Adnan menggunakan kata sendi daripada. Apa itu kata sendi? Jom kita belajar bersama-sama. Kata sendi ialah kata yang digunakan untuk merangkaikan frasa nama dengan kata atau frasa lain. Contoh kata sendi ialah kepada, antara, dari, daripada. Ramai di antara kita selalu keliru dengan penggunaan dari dan daripada. Sebenarnya mudah je. Dari digunakan untuk menyatakan A, T, M. A untuk arah, T untuk tempat, M untuk masa. Manakala daripada digunakan untuk menyatakan O, P, A. O untuk orang, P untuk perbandingan, A untuk asal-usul. Anda ada 20 saat untuk menjawab. Selamat mencuba! Tik-tak, tik-tak, 3, 2, 1. Masa telah tamat. Semak jawapan anda. Syabas, terus berusaha.